sos. Masukkan bumbu baba. Ya, betul tak. Sebab cerita ingat kita dia jahat. Kita rasa dia jahat. Cerita dia mesti nak tutup pula datangnya. Apa Dato' Alif buat gini kau kita? Ukaya juga ke? Tak. Maika. Maika ni tak bahaya kalau lagi kedai dia. Aku lah. Tak, betul tu. Lama makan. Oh ni dah ada satu kedai matcha kat sini. Matcha tapi. Matcha. Matcha aku. Member aku jual matcha aku still tak boleh terima rasa Siapa? matcha. Jijah. Gulai urat dengan gulai babat lain ke? Hawa kena research. Babat perut. Urat keting. Tak ni lembu bau sebelah. Confirm mas sebenarnya. Tapi kalau minta satu jenis tu tak boleh ke? Dia kena set juga ke? Boleh. Ada yang kat bawah Ada tu. Dia pergi dekat tepi ni. Dia cari yang ala kat. Dia nak apa? Dia punya tu. Lauk tu lah. Ni dah ni. Tahu benda apa. Kita tak explore lagi. Ni nak gulai babat dengan gulai tadi tu. Gulai apa? Urat. Urat. Iya yang tu ni ala kat. Tu lah yang set dengan nasi tu. Tapi dia lain-lain, dia tak duduk sekali. Macam gitu. Dia muka lasat. Nak? Lepas tu gulai daging. Ikutlah kita tak letak. Dia. Dia nak apa dia urat? Dah. Ada tu letak tu. Ni dendeng kering. Dendeng ke paru? Dendeng. Kalau paru kering. Kalau dendeng kering. Macam dendeng kering tu lagi menarik. Dendeng daging. Kita ambil ni lah. Dendeng kering Sambal ada. balado. Lagi. Paru goreng tak nak. Terung. Ulang Terung. dia tak payah. Terung berada. Kepuk. Nak kerupuk. Kerupuk emping tu ni kan. Sama belacan. Daripada Sama sana. belacan. Inilah. Yang kerupuk emping tu kan kerupuk kulit lembu tu. Kita tengok orang sana makan. Kalau malinja, buah. Buah malinja. Ni. Aku order guna apps. Cantik tak? Nyala ke? Ni balloon grand opening. Ni dah belum ke? Dah ke belum? Dah. Nanti I transfer sikit. Tak payahlah. I dah minta dengan my dad. Apa je. So my dad bagi I duit. So pukul 4:30. So kita boleh pergi hunting kopi lah kat mana? Ni bawah Duit aku, kat kopi duit aku. Mula kau kat bawah Umi nak minum kopi. Mi tahu tak Tadi kan ada orang tu kan, kita tengok status dia macam tinggal maruah je status dia kan. Orang tu macam kat macam tu. Lepas tu kita tiba-tiba kita dengar Yusuf Tayyub dekat tepi tigang kita. Dia suka Kenapa dia kata? Oh betul lah. tiba-tiba dekat kita, dekat tepi telinga kita ada orang bisik, nak kopi lah. Kelakar tu kekeh ada orang. Punca. Ngekek. Ada kopi yang Umi tak pernah minum. Umi tak pernah minum apa? Zeus Umi dah pernah. So Zeus bukan Tara-Tara Umi. Tahu Umi dah pernah. So hari ni dekat area sini.
successfully ordered. Dekat gambar. Bukan dekat gambar. Aku tak guna tu ke? Sorry lah. Ni 2 kali. Aku tekan tu lama kat sini. Aduh mak. Tengok ni. So Dato' Alip lain kali kalau mana Mi dia punya kotak. Lain kali dekat belakang ni kena tambah something lagi. Cara nak buka. Susah je. Tutorial lah. Macam tu tarik. Tak nak restoran nak kopi. Tak, masalahnya benda dah banyak orang review. Kan. Mungkin dia nak habiskan stok dulu. Cantik kat kamera mak. Kamera aku dah. Dah iOS dah paling latest. Tengok baby Umi. Wah. Macam makan Noraisa tadi. Melekit Muka yang baki yang awal tadi dia kering. Mana ni bar kopi awan lecah ni? Wow. Sedap kot. Ini semua rangkaian. Telur sisik. PC ya? Oh dia bukan ni. Dah. Ni kantin aku nak. Boleh. Kantin Emco aku tak pernah lagi. Kalau Blur pernah. Mesti ni. Dia tutup. Salam sejahtera. Ini adalah kajian bebas oleh Pusat Inisiatif Dasar CPI mengenai keadaan isu semasa di Johor dan hanya merangkumi beberapa soalan ringkas. Oh, tapi saya duduk Kuantan. Johor pula. Apa dia pula? Scammer. Scammer. Cik. Ingatkan apa? Okay, jom. Nak pakai ni lah. Sedap orang punya rasa apa? Kalau tidak approve macam tu sedap. Sedap. Sip. Tak ada apa sedap ni. Sedap dekat front. Ada je. Kau ada je stand. Very creamy. Very creamy. Ya. Oh, kau dah kacau kau tak buat buat lagi. Tengok. Betul ni kita punya sebab rasa Tak ada stand. aku ada nampak. Dia stand tak kuat. Dah ingat nak boleh buat stand tak kuat. Apa? Biasa benda ni apa baik. Dalam biasa yang kita Biasa ada hazelnut. sedap apa tu? Biasa ada hazelnut. Kau apa? Lah. Biasa ni hazelnut. Mana yang dapat? Kau pernah rasa hazelnut? Tapi ni satu sorted ni. Ni kita. Sure ni kita. Takkan tanya kat sini. Tak, aku tak ni kita. Ni salted ke hazelnut? Salted Tu dah apa tu? kan? Aku rasa macam Umi punya. Tak, Umi punya tu betul. Yang ni hazelnut? Ya. Yeah. So, Umi double. Dia memang Umi rasa empat dia. Tapi yang beli kat Cik Jo ni taklah sepahit. Sebab kan kita tambah Tambah ni. salt. So, Patutlah. Kau minat lagi, minat rasa kau kan? tapi sedap. Kita suka ni rasa dia. Pahit sangat. Pahit tu ada. Tapi dia boleh diterima. Boleh diterima lah. Dia macam apa nama? Kopi Vietnam tu. Tapi kopi Vietnam tu lepas minum baru kita rasa pahit dia. Ni minum je tu kena tu. Oh, jatuh ni. Makcik dah 50 sen.
Masuk frame, masuk frame. Saya bagi gambar yang last sekali. 3 cawan satu ni. Dia kena beli besi kopi. Sebab pusat pun minum kopi. Lepas tu kita beli biji kopi, kita grinder je sendiri. Tak ada orang jual biji kopi yang timbang kan? Ada. Yang macam orang Kat ada je. Ada. cantik kat apa? Kadang tengok TikTok orang tanam pokok kopi rasa macam nak tanam sepokok kan. Oh, dah ambil. Kat Malaysia. Oh, dah. Biasa dekat Johor. You? Bumi masa kecil ke kampung. Tak nak tanam sepohon. Belakang rumah. Lepas tu guna. Daun dia buat, pucuknya buat ulam. Ni nak ni. Pakai buat tengok. Ni. Dia tak rasa lah. Ambil yang kecil ni. Payah dia nak buat yang kacik nak buat lambat lagi. Aku bagi dia. Oh. Ui, apa ni? Apa? Dah becin. Itu aku. Aku kena beli ni. Kat sini signature dia. Signature. Betul? Habis. Apa ekor dia hantar pada aku ni? Kantin Enko. Candy aku. Jiran-jiran lah tu. Rek. Jiran ada Ni, cik. Rek. Rek. Berapa? Rek. Ha. Dia punya ni sedap ni. 10 lah, 10 per 10. Oh, Kopi. Kopi pun kena Pukul 9 je lah. Aku tahu lagi satu kenapa. Sebab kita pun 2 shot. Aku rasa. Kau punya? Suka. Aku rasa semua 10 per 10 kecuali kat cik punya teh. Saya dek semua okey. Dia goyang. Kenapa? Apa ada orang? Mana? Tak ada orang nak masuk. Nak bawa pintu. Umi dah macam bau orang ni petrol pump. Oh lah. Bau dia punya sabun nak. Umi sampai tu dia tengah apa? Cuci. Dia baru letak sabun. Kasi aku tak tahu. So sekarang kita nak pick up order bubur babah. So mulanya nak pergi esok tapi pergi hari ni lah dah halang-halang. Terus lawa-lawa macam ni kan. Ajuk pula. Tu dah minum kopi senyap. Dah. We got our food. Ni dalam plate. Banyak. Awak. Dah apa ni? 2 ikat. Rambutan. Timbang. Ada timbang. Lepas tu dia rambutan. Jumpa lagi. Sedap kak. Apa beza putih merah orang ni cakap. dengan ni ni? Apa? Dengan kuning? Kuning, isi tebal sikit. Lepas tu dia tak manis. Yang macam dia melekat dekat biji tu? Itu merah tapi tengok apa nama? Tengok nama lah macam ni anak sekolah ni cantik sikit dia lekang. Yang lain tak sekolah. Kalau tak sekolah tu? Hamil?
sekolah ni motor rakyat yang tak lekang tu macam motor kecil tau. Motor rakyat. Rakyat kan tak boleh terkedik. Lepas tu hak paling Netizen lah. hak paling apa? Alam. Hak paling Cepat lekang isi dia padu, kerak nyo dengan gading. Satu lagi gula batu. Hak tu isi comel. Macam ni kan macam jelly-jelly. Jam-jam. Kita layan jam dia. Kedai kuih yang kat tepi tu dah tak sedap dah. Mana ni? Tepi ni. Ada kan yang Itu baru kau tekan break. Saya setuju dengan semua omongan dia. Nak cakap mak ni? Terus lagi kat sini. Ya. Kan? Tak apa tutup. Itu salah. kalau view cantik lah. Masuk jauh-jauh macam tu kita dah tak yakin. Itu lah Umi pun betul ke tidak ni, tapi abah kata dia pernah masuk buat kerja. Ya, hari tu kan abah ada buat kerja kat situ. Hmm. Kita tengok. Kita ingat kan abah pergi makan murtabak tak azab. Allah, jalan. Ke kanan ke kiri? Tekan. Sini. Duduk dulu. Kita ambil gambar je kan? Kalau pasir tinggi. Jauh lagi pasir masalah ni. Tak sebelum ni dah time air pasang. Pasir akan naik. Woo! Woo! Kalau ke belakang Ni. Cantik tak? Alright. Menarik. Ya tu. Okey, itu sahaja pula untuk kali ini. Mungkin nanti makan pula kot. Ya. Tu perkara ingat. Kita je. Bye bye.